Puan tahan berapa jam kalau pakai sehari? Kalau ikut formula dia memang boleh tahan 24 jam. Tapi kalau tanya saya boleh pakai 16 jam tak jatuh. Apa kata kita tengok feedback daripada Puan Uno? Puan Uno ni adalah seorang nurse daripada Pulau Pinang. Dia lama dia nak beli eyeliner saya masuk bakul, tapi tengok je. Dia tengok, yelah harga mahal kan? Memang dia tak terus belilah. Tapi bila dia dah beli, Puan tengok apa yang dia cakap. Dia boleh pakai sampai eyeliner saya 36 jam. Dia kata daripada pukul 7 pagi sampai 7 malam esok. Mungkin dia period, jadi dia tak solat, jadi dia boleh pakai sampai 36 jam. Saya pakai paling lama 16 jam. Saya pernah bawa tidur pun tak bergerak eyeliner saya. You just kena tahu mana cara pemakaian untuk kita yang kulit berbeza ni. Oily skin, dry skin, kulit kita tak sama. Jadinya cara pemakaian sebelum pakai eyeliner tu berbeza. Hakikatnya saya dah pakai eyeliner lama dah, berbelasan tahun. Saya memang tak jumpa eyeliner yang blackish, tak pedih, tak merah, tahan lama, sangat pigmented, kecuali the high end eyeliner yang harga ratus-ratus ringgit satu eyeliner. Anyway, semoga saya dapat bantu.